Bermula esok, lebih 300,000 anggota polis dan tentera bakal menikmati harga baharu petrol RON 95 menerusi program Budi Badani RON 95, Budi 95. Namun masih ramai yang kurang jelas bagaimana subsidi ini boleh ditebus di stesen minyak. Ikuti laporan disediakan Farah Nabila Wazir. Warga polis dan tentera pastinya teruja menjadi kumpulan pertama menikmati RON 95 pada harga RM1.99 seliter. Seperti yang diumumkan, semua warga negara yang memiliki lesen memandu yang sah layak menerima 300 liter RON 95 bersubsidi sebulan. Bagaimanakah caranya untuk mengisi petrol RON 95 bersubsidi? Mudah saja dan tidak sampai seminit. Buat bayaran di pam minyak dan kaunter dan kemudiannya mengisi petrol seperti biasa. Pengguna hanya perlu mengesahkan MyCard mereka di mesin pembaca yang disediakan. Ini boleh dilakukan sama ada di kaunter kedai ataupun di pam minyak. Selesai mengisi petrol, anda boleh menyemak resit pembayaran yang memaparkan maklumat mengenai kuantiti petrol yang diisi serta baki subsidi RON 95. Kaedah pembayaran kekal sama ada tunai, kad debit atau kredit serta e-wallet. Resit pembayaran akan memaparkan maklumat jelas termasuk harga pam sebenar, jumlah subsidi kerajaan dan harga akhir yang dibayar pengguna pada kadar RM1.99. Bagi pengguna e-wallet, pengesahan sekali sahaja boleh dibuat melalui aplikasi seperti Touch 'n Go, e-wallet, Settle atau Caltex Go. Selepas itu, anda tidak lagi perlu menggunakan MyCard setiap kali mengisi minyak. Dalam pada itu, anggota polis menzahirkan rasa gembira dan teruja dengan pelaksanaan Budi 95. Sebenarnya kami sangat teruja di mana kerajaan telah memberi peluang kepada semua penjawat awam untuk memulakan subsidi yang diguna pakai oleh kami sekali, sama ada kami berada di bandar ataupun di luar bandar. Bagi Lance Corporal Muhammad Fitri Ruslan, pelaksanaan Budi 95 mampu meringankan kos sara hidup hariannya serta menampung perbelanjaan 3 anaknya. Budi Madani 95 amat bantu kami sebagai anggota kerana meringankan beban perbelanjaan harian, khususnya dalam pengisian minyak dengan kos yang lebih rendah. Kami dapat membuat penjimatan dan seterusnya menumpukan pembelanjaan kepada perkara yang lebih penting lah. Contohnya keperluan peribadi dan keperluan keluarga lah. Turut senada, Korporal Nur Fatin Fazira Muhammad Yusof yang menyifatkan subsidi Budi 95 mampu meringankan kos sara hidup. Harapan saya supaya perkhidmatan yang dirasai ini berterusan. Walaupun bujan, kos hidup tetap tinggi. Jadi dengan adanya inisiatif ini sekurang-kurangnya dapat memberi sedikit kelegaan kepada kami.